Ada satu soalan daripada FZ, dia kata, soalan dia, apa special yang Mafa ada compare dengan marketing agency yang lain? Siapa nak jawab? Dr. Arif lah, saya bagilah. Dr. Arif, Okay. apa special Mafa ni? So okay lah, sedikit background. Kita start dengan kita buat marketing sahaja untuk klinik, dan kita dapati dia ada pelbagai different kind of result lah. Ada yang naik macam tadi triple, ada yang double, ada yang slow je naik. And so dalam 2 tahun tu kita dah buat beribu ads campaign, kita dah tahu setiap servis, dan kita yang first kita adalah kita fokus kepada healthcare sahaja. Kita tak ambil klien F&B ke, kita tak ambil klien fashion ke, kita hanya fokus kepada healthcare. Jadi campaign-campaign tu kita dah tahulah poster, kita dah buat beribu poster, dan kita tahu winning ads macam mana. Tapi still bergantung kepada local community punya behavior jugalah. So itu kita dah memang bread and butter kita untuk healthcare. Tetapi macam since bulan 9 tahun lepas, kita punya package kita bukan marketing sahaja dah. Kita nak better result, that's why kita perkenalkan growth partner punya program. So growth partner ni kita buat marketing untuk doktor. Kita buat video, kita buat poster, kita buat ads, kita jaga ads, meta ads, Facebook ads, Google ads. Kita settlekan, done for you. Kita buatkan untuk doktor, settle digital marketing. Tapi dalam masa sama kita nak increase success rate tu, kita ada part done with you. Kita ada buat sama-sama dengan doktor, education, consulting, coaching, yang mana kita ajar satu kita ajarlah kelas-kelas HR, finance, apa marketing, sales, apa semua tu, dan juga kita ada talk about mindset, kita punya leadership, self awareness dan lain-lain. Tetapi kita ada juga formulate yang kita letak 20 growth initiative. Dalam masa setahun doktor dengan kita kita buat marketing untuk doktor belajar tentang marketing, doktor grow business doktor, tapi doktor ada homework, doktor kena buat 20 growth initiative ni. So 20 growth initiative ni lah yang kita formulate after kita dah consult lebih daripada 200 klinik owner kat Malaysia, apa resipi kejayaan, apa resipi kegagalan, kita formulate untuk doktor nak reach first milestone 100k pertama, 20 initiative ni doktor kena buat. Marketing ada 8 inisiatif. Bukan digital marketing saja. Doktor kena buat offline, doktor kena buat banner, kena buat event sebagai contoh, loyalty program. And so dia inisiatif yang kita sebut juga malam ni jugalah. Cuma kita ada follow up, follow through. Ada seorang growth accountability partner yang akan follow up, follow through doktor supaya doktor buat this 20 growth initiative. And then ada operation punya side, automation and efficiency. And doktor tak nak selamanya ada kena kerja 6 hari seminggu selamanya dalam operation. Macam mana nak automate, macam mana nak efficientkan lagi. And then exquisite customer experience, ada 4 inisiatif. Macam mana nak bagi the best customer experience kepada klien. So ini adalah kita punya done with you punya program lah. And so kita combine dua-dua ni supaya kita ada better result. So kalau doktor nak ambil marketing sahaja, kita cakap doktor boleh pergi kepada agensi lain ataupun freelancer lain. Kita tengok dah ada yang lain dah buat dah. And boleh silakan. Maybe dia orang terima untuk buat marketing saja. Tapi untuk bersama Mafa, you have to choose this growth partner. Kita nak ada komitmen 1 year, kita dah ada game plan, and ada 20 inisiatif, kita buat marketing dan semua aspek, dan kita nak better result. So kalau doktor nak bersama dengan Mafa, doktor kena join this growth partner lah. Kalau nak marketing saja kita tak terima, kalau nak coaching saja pun kita tak terima buat masa ni. Kita coach, kita groom the red dot, dan dalam masa sama kita buat marketing juga untuk booster sale.